Nyangka. Jed mengkasarkan. Apa itu mengkasarkan? Memendekkan sembahyang yang empat-empat. Yang mengkasarkan. Makna mengkasarkan, memendekkan. Meringkaskan solat yang empat-empat rakaat. Yang jed tak peringkah sembahyang yang apa-apa. Baik rencana sembahyang maghrib. Sabar rakaat yang tengok. Ataupun sembahyang subuh yang sabar rakaat sembahyang. Ya, nah. Jamak yang nak maghrib dengan isya munyo subuh sehana jamak je. Kau mesti bertahu. Solat fardu yang 4 rakaat dengan syarat. Jed takasar sembahyang wajib yang per rakaat dengan catatan ataupun dengan syarat satu. Safarnya itu jauh 2 marhalah. Perjalanan jauh 2 marhalah 16 parsah. 2 marhalah 16 parsah. Ini kalumrah ada yang puikan jarak jauh yang tertempuh kan. Silakan mencoba Google pergi kana suka standar internasional tersetek yang paduk kilo. Kang ku amat tikalan paduk 2 marhalah. 2 marhalah. 16 parsa, 26 kilo, 16 kilo. Kurang 26 kilo yang pendapat yang puikan pertengahan. Pendapat yang muktamad yang paling lebih ya 100 buah Muhammad Mai ya. Itu 12. Kau je setul lebih. Muktamad. Ni kah yang kedunan teman dari Ino Aceh duduk kilo bos 220 dari Ino Takengon Tertu. Ada pendapat si kurang puluh sekian kaja berarti. Teman lebih mengutamakan daripada terteu. Kemudian safarnya itu safar yang mubah. Kalau Rasulullah mana? Perjalanan yang dibolehkan dalam agama. Punya perjalanan goknya hanya dibolehkan agama yang menjudi kita di mana Aceh kan? Ataupun Abu Masih di Medan. Nyan berarti hanjut jamak dan kasar. Yang kelih, safar itu di luar perbatasan kotanya atau meninggalkan rumahnya. Nyamban. Syarat yang kelih baru juta kasar, katubit kita nyo batasan kecamatan. Mesti kita dari biru ni apa batasan kecamatan. Kota Juang. Kota jumpa. Kota itu jumpa baru je. Kaji tak Melayu je. Pah lehu katanya Masjid Ridham tu kan. Inan ju tarik atas kanan. Tak boleh. Tetap pergi lewat adat surhun, lewat perbatasan kecamatan. Niat dia mungkin banyak mesti dari atas lehu. Wati tamang lehu, tanit bahawa tarik atas kena lehu. Ataupun sama macam tu, wati kan lehu, tanit tamil lehu ke dia bahasa. Guna tanit. Tingkai lingkar apa kecamatan kajut. Kajut. Mai ke tengok apa ni kecamatan, apa ni perbatasan kecamatan. Mesti puih kan. Ni kamu yang sama dengan dia, balai inti ya. Tubik dari dayah balai inti kajut. Ampun mulu mendia kajut. Lain kecamatan tu. Lain kecamatan. Lagi ino kena Marimpang yang lain dia Juli. 14 anak kot dari ke depan ya. Niat ni pada niat Abu mesti dari ni kali lehu, dari asal lehu. Takdim. Munyo tahu luhu bahasa kun jamak takhir. Takhir. Munyo tahu asa kena balehu takdim kun. Niat ji ke mana buan? Takdim. Takdim bahasa Arab, munyo bahasa Aceh tatari. Itu munyo bahasa Aceh tatari lehu kena lan ni ka. Munyo takhir Tamil lehu bahasa. Munyo takdim lu no dari asa kena bak lehu. Kan ni yang takdim. Dari asa kena bak lehu. Takdim awal. Munyo takhir. Takhir lung me asa lung me lehu ke di bahasa. Puakhir takhir kun. Puawai kena kun takdim. Jok je tetap sama dua-dua kan? Jadi ingat
Nyat mana? Beda je jamak putaho. Put. Sebab tu jamak berserta kasar. Yang putaho dua-dua. Ya. Mandua. Yang get jamak berserta kasar. Dua-dua. Ringkas. Dua-dua. Ya, itu bertentang kasaran pun maknanya pun. Jamak lu tak putaho lang tahu teh yang jamak kan. Alian kasar. Ringkas-ringkas. Gekun tu jamak berserta kasar. Ini, nyo tak jauh balik ba. Ku kan tak jauh atha balik ho, udah kan? Tatari. Kan menyebut serta ya. Itu kan jauh dua-dua. Len. Ni aja yang ni. Masuk je bar ni. Macam dah bo. Kacau atha tamai kena balu. Tani roti sembahyang je masuk je. Ya, yang kita jauh dua-dua. Tak sembahyang tak lehui leh. Tak sembahyang sajan lung sembahyang purle luhu 2 rakaat kasar beserta jamak takdim asa. Sajan lung sembahyang purle luhu. Perlu kan? Sayang sembahyang purle sajan lung sembahyang purle luhu 2 rakaat kasar beserta lung tarik atha kena. Beserta lung tarik atha kena. Menyo je tadi Abu. Sengaja lu sembahyang jamak kasar. Leho beserta asa. 2 rakaat karena Allah Taala muhimna je tadi. Je thì nó cứ ni kita tarik atha kena ka. Nyo dua-dua yang nak jamak. Munyo tak tahu lang tahu teh. Nyan jamak. Munyo mengkleh. Tenyo atha. Kaya munyo kiban tu ah. Munyo put jamak. Munyo munyo tatamak, munyo taringkah, jamak beserta ringkah. Berta kasar. Pubu atala lehui le, atala watele. Habaknya ka tak pegah ya. Yang ibu ka tak terbersih latih tu ni nya ka. Dia lagi ni tengok je Abu. Je. Jadi tani itu khusus hanya di tani hotel dan sembahyang hotel ataupun tuah tani nyo jamak ini. Itu contohnya. Maksudnya tali jamak dia tani jamak dulu bahasa. Jadi niati. Hotel pun. Hotel pun hotel hana sembahyang leu hana tani. Kita kata bahasa nyo jamak asa. Itu jamak dulu, jamak dulu. Je, cuma kan enggak haruskan niat. Niat karena kan tanya itamang dalam telehu itu kan bandum nak telewati telehu. Sadar ti tanya bahwa tani pertama gede. Man ini pertanyaan hana genit. Hana genit gede. Nu tete kata, nya mentanjuk ci. Tapi keberatkan untuk nit dalam telehu untuk pertama gede lewat ya. Kata. Ni wilayah. Unit 3 unit. Ka. Nyan tak pebut yang mesti hana tak jamak tak kasar le. Sembahyang per rakaat atau sembahyang 2 rakaat. Saja lung sembahyang luhu 2 rakaat kasar. Saja lung sembahyang per luhu 2 rakaat kasar. Nyan hana jamak berarti. Jamak. Per rakaat tak pebut 2. Hai tak teh le. Lama teh. Dua rakaat mentang. Baik tengok kan di bawah bacu kan sembahyang muka. Semai dengan lurung soga tak kasar dengan tak sempurnakan sembahyang lehu tanyo merantau, Nyan ge tak kasar karena yang geruh sah dibolehkan dalam agama. Kabu. Yo mungkin Malaysia. Yang ke haji tak kasar. Haji tak kasar maghrib. Cuma haji tak jamak. Ya. Jadi mana adanya terus gede mungkin terus di bandar Kepang negeri. Adat tu kan. Ikut itu jamaah. Dia ikut jamaahnya puji dan tak kasar Malaysia dia. Leh tak ikut jamaah. Dia ada work ada Abu Mesti. Anjir tak ikut dia. Kasar jamaah. Ya tu. Sebenarnya roh. Sebab kan munyo tanyo musafir hanya tak ikut urung mukim. Urung mukim je ikut dia. Tanya musafir hanya tak ikut urung mukim je ikut dia. Tapi yang sembahyang walaupun jamaah dia sembahyang maghrib tak ada aja.
Bak ni benar. Nak tak jamak benar. Tak kasar insya mentang abu masa ji. Hanya abu. Waduh. Betul. Kita lagi pernah ai mamat tengok abu kan. Ji tengok maghrib dah sembahyang berjamaah dengan imam dia. Ya. Lenyan tak kasar sembahyang isya 2 rakaat daripada. Ya. Jamak dah je, jamak. Menyemuna sembahyang isya itu. Berjamaah. Ya. Berarti sama kelakuan sembahyang. Kami sama. Ha? Munyo hana sama kelakuan sembahyang hanya kan? Langkah sama je. Maksudnya hana sama kelakuan sembahyang hanya kan? Tunggu imam ke sembahyang isya sempurna, kitanya tak kasar. Hanya hai benar ikutnya kagak bedah dua itanya kata salim dua rakaat kata salim. Kah? Cuman saya pertanyaannya mana? Munyo sama kelakuan sembahyang maghrib sebab. Maghrib. Munyo sama kelakuan sembahyang maghrib sembahyang. Ha? Nyanjun. Dia salim nak imu abu. Dah bedah. Bedah lah maghrib tengok. Gu salim nak imam bedah lah nyanjun. Ha? Okey tu tak ada salim ni kan? Sama. Salim tiga salim hari ke imam. Cuma haji berjalan haji kan bedah tak bayang ni kan? Sembahyang aju. Dua ada. Tak sembahyang dua ada. Nah, Berarti ni je sama sih tak ikut umum. tak ikut imam. Tak ikut imam. Ada ni jamak. Anak tu sani jamak. Untuk ini sani jamak. Bak insya. Bak insya. Bak sembahyang insya. Gimana ni dia Jalan yang menan je ya bu. Mana je. Ni mana mesti pokoknya waktu tak sembahyang insya, nyolu jamak lah waktu maghrib. Jamak macam ke ya? Nah, waktu maghrib. Trip berlaku kamu. Kalau Ini dah jauh Malaysia ini. Dia dah kasar jamak. Pada masa haji. Trip. Orang yang bermukim ah. Namuro pasti tu lebih namuro dia. Namuro tu naik dia. 3 minggu tu naik dia nyan ke hanjili. Kena bermukim dia. Tapi mana? Tanik pun kan you lebih daripada namuro dia. Menyu lebih daripada namuro dia tadu. Nyan pun kan kamu mukim ke tengok. Sampai mati paspor abu, sampai mati visa. Nyo siapa cerita tu mana? Tanya tadi ya. Rencana akan 2 euro. Tapi karena kan tu itu pahah. Nyan gebi masa longgar ke tengok 16 euro. Jut tak jamak kasar. Tapi 16 orang pergi kami. Enak kira mati paspor dia. Nyo bangga bu. Nyo menyambung dengan kebuah di luar negara. Kan namuro bi bate. Saya katruh mesti di Malaysia kan namuro. Kan dalam masa je jamak kasar tanya. Ya. Lehnya tanya dari teruhnya mesti mesti daerah di Joket ina. Tak mudah tajak ke dia Sungai Buloh. Sungai Buloh yang jarak haji katruh je jamak kasar lem. Nya namuro mno habisnya masa jamak kasar. Ya. Leh namuro tak mudah tajak Sungai Buloh yang jarak haji lebih 100 kilo. Kan je jamak kasar lem. Hijrah, saya kata hijrah dia. Jut mau yang ke status musafir. Status musafir mentah. Namuro ni orang bidi. Tangga apa? Naik jauh je. Abang. Dia Panjang ya. tangga apa? Boleh pindah-pindah awal kan? Lagi tanya je tapi bo. Wah. Ni mana? Itu malah dah jauh je. Lian je tapi ibunya. Jut. Ni tak mudah ni kada yang Singapura dia. Namuro dia. Jut. Hana sebut mukim lah mu tengok. Mesti memang tujuan tanya wujud menan tak buka kibat ni hukum ni. Nyo karena dalam syariat kebekah tanya je namuro. Dikarenakan untuk damija je ke jamak kasar, mudah buka dia menan-menan tanya. Tak boleh tak buka menan untuk perlai bunyi tertarik adanya. Tu aja menan abu. Jut. Karena yang ke asai perjalanan jauh 2 masalah benar. Ya, betul. Tapi tak sengaja ke perlai kadang abu. Kan ke perlai nari buku dia perlai. Tapi karena mengingatnya alah balonjak basura di luar tidak rami. Dengan kalau jak ke dia dong kerja ke musafir, kerja ke jamaah alam. Tak sahaja menan Jut. Cuma yang hanjut kan ke luar benar. Yang kerja bahkan tu immigration. Dari no tu bahkan tu immigration ke dia. Kan hai bukan kapal bio. Alian ya tinggal tan thi. Tinggal tan thi, kata minggu tan. Nyan gebi limit iku tanyo jut jamak kasar 16 euro. Nyan ke 16 euro.